Kalau korang tengah cari earbud yang pada harga yang mampu milik tetapi kualiti dia premium, saya nak suggest you cuba Honor Earbud X3 ni. Sebab saya dah guna ni lebih daripada setahun lah dan saya tak rasa nak tukar-tukar. Ada beberapa kelebihan yang saya rasa you patut tahu. Ada setengah orang mungkin dia mencari brand-brand yang lebih up, contohnya macam Apple, contohnya macam Huawei kan, pada harga yang lebih tinggi. Tapi pada saya, kenapa saya beli ni, actually masa tu saya memang cari brand-brand yang lebih up. Tapi ini je ada masa tu. Bila ada saya try lah. Bila saya try, rupanya memang langsung tak menyesal. Benda ni memang pertama, bateri ni memang sangat-sangat tahan. Yang kedua, benda yang saya suka, dia ada noise cancellation. Lepas tu dia punya bentuk dia pun saya tengok sangat sesuai. Memang bila kita pakai tu ngam dengan telinga yang dibagi tu, memang pada saya memang best lah. Yang ketiga, saya memang pakai ni biasanya untuk riding bicycle. Sebab saya akan guna untuk, saya biasanya akan dengar podcast. Podcast tu dalam 1 jam ke 1 jam setengah. So bila saya ride basikal lama-lama, dia memang tak pernah mengecewakan saya. Memang tak pernah mengecewakan saya. All the way boleh dengar dengan clear sebab dia ada noise cancellation dan bateri dia sangat-sangat tahan. Sangat-sangat tahan. So benda ni pun kadang-kadang saya bawa untuk travel lah kan. Travel, so kita nak ada me time dan kita nak dengar. Macam saya juga suka dengar audiobook, saya suka dengar YouTube daripada coach-coach yang saya nak belajar. So saya akan gunakan benda ni. So saya sangat recommend if you nak cari earbud yang harga yang mampu milik. Sebab saya rasa sekarang ni lagi murah lah benda ni kan. Lagi murah lah. Tapi dia punya kualiti dia premium. Kualiti dia sangat premium. Saya boleh recommend lah untuk you try benda ni. Okay? So kalau berminat, link ni ada di bahagian bawah.